Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel kecil cerita guys. Okay, so hari ni aku nak buat video berkenaan dengan NMAX V3 155. So apa yang aku buat dengan motor ni, aku baru lepas servis CVT. Aku tadi lupa nak buat video daripada awal, tapi rasa tak perlu kot nak buat video daripada awal. Itu setakat cuci je. Apa video penting aku nak share dengan korang, korang kena servis CVT setiap 10,000 km. Sebab apa? Sebab korang nampak tak abu-abu hitam ni? Abu-abu hitam ni, motor ni mileage 10,000 km lagi-lagi jenis yang long distance ni, dari pakai ni. So ni aku dah servis lah, aku dah cuci. So ni aku pun dah cuci juga. Dia punya top drive, dia punya apa, puli semua, spring semua, sampai biji-biji ni pun semua aku cabut dah, aku cuci. Ni dia punya cover kan. So simptom korang kena servis CVT ni, biasanya motor agak vibrate, agak gegar. Tadi kat sini ada banyak hitam-hitam tu tau. Roller, kejap aku ambil roller. Ni roller pun dah hitam, dah kotor. Tapi roller ni aku tukar sebab roller ni dah tak berapa nak cantik. Sebab dia dah macam petak-petak sikit. Nampak tak ni? Macam petak sikit. So roller ni nak sedap tukar. So roller ni duduk kat sini. Bila dalam ni penuh dengan habuk, so motor akan vibrate lah dekat bahagian CVT ni. So kita buka, kita cuci, cun-cun. Lepas tu nanti kita masuk grease balik dekat top drive ni semua. Lepas tu pasang balik. Roller kita tukar roller baru lah. Roller aku dah nak beli yang baru. Yoma Racing ni, roller beli. So pengajaran untuk korang semua, kalau nak jaga bahagian CVT ni, korang memang kena servis lah, memang kena cuci. Yang mana boleh buat sendiri, buat sendiri. Yang mana tak boleh buat sendiri, pergi hantar kedai, cari bengkel. Pastikan cuci, buka semua ni. Buka semua macam ni. Kadang-kadang ada diorang cuci, diorang tak buka ni. Top drive ni diorang tak buka. Diorang cuci daripada luar je. Yang ni kalau boleh jangan cuci, jangan tembak air, jangan kenakan minyak, jangan kenakan grease. Ini just korang lap-lap. Lap-lap pakai kain basah je. Sebab ni bahagian kelas kan. Sebab nanti dia kalau kata kena minyak ke apa, nanti dia jadi slip. Okey. Cuci macam biasa lah. Ni dia punya shaft ni. Spring aku pakai standard je. Okey. Tu je daripada aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.